Murid-murid, tahu tak apakah bakat anda? Manusia di dunia ini mesti akan ada satu bakat. Apakah bakat anda? Kalau anda dah tahu, jawab 4 soalan ini untuk mencari bakat anda. Yang pertama, kamu sentiasa suka melakukan perkara tersebut dalam kehidupan anda. Yang kedua, apabila kamu melakukannya, kamu akan berasa gembira ataupun hairan. Yang ketiga, selepas melakukannya, semua orang akan memuji anda. Dan yang keempat, kamu sentiasa memikir untuk meningkatkan kemahiran anda dalam perkara tersebut. Jadi, adakah jawapan anda untuk menari ataupun menyanyi, melukis, bermain bola dan ada banyak lagi ikut kemahiran anda? Pastikan kamu mencukil bakat anda untuk berjaya dalam kehidupan. Dan ibu bapa di luar sana, janganlah terlalu tegas pada anak-anak anda. Berikanlah peluang dan juga menyokong mereka untuk mencukil bakat mereka. Satu hari nanti, mestilah mereka akan berjaya dengan bakat mereka. Tetapi, jangan lupa, pendidikan sangat penting. Sekian daripada saya, Cikgu Fasel.